Oh, kenaikan harga emas tak menjadikan kita bertambah kaya. Tapi siapa tak simpan emas, dalam keadaan dia tak sedar, dia bertambah miskin. Harga tak perlu bimbang. Kita bukan bermain dengan nombor, tuan-puan. Kita adalah aset fizikal. Kenapa harga emas confirm akan naik? Dua faktor. Satu, ialah inflasi. Harga barang naik setiap tahun, betul tak? Letak duit dalam ASB tabung haji dapat berapa persen? 5%. Lebih kurang. Harga barang naik 5% tak? Lebih. Siapa simpan duit dalam akaun bank, sebenarnya dia semakin miskin. Harga barang naik lebih 10% setiap tahun. Cuba tuan-puan kira, betul tak? Lebih 10% setiap tahun. Dan purata harga emas sepanjang 20 tahun, harga emas naik secara purata 10% setahun. Secara purata. Ada naik banyak, ada dia tak naik dan ada turun. Tapi average 20 tahun 10%.